benda ni walaupun tak berlaku lagi dekat tempat kita, tapi ia mungkin akan berlaku. Dan korang kena dengar view ni sebagai persediaan jika benda ini berlaku dekat tempat kita. Kalau anda lihat penduduk-penduduk dekat Eropah, mereka telah dimaklumkan tentang kemungkinan akan berlakunya perang di sana, dekat sana. Jadi apa yang mereka sarankan adalah untuk simpan bekalan makanan, torchlight untuk emergency dan survival. Mereka diwawarkan benda ini dekat dalam news-news yang tempatan. Dan juga kalau anda lihat dekat sana, pakar-pakar yang power ekonomi perang apa semua ni, mereka pun turut membagi pendapat mereka supaya rakyat-rakyat Eropah di sana bersedia untuk menghadapi. Benda ini tak berlaku dekat tempat kita, tapi ia tengah hangat berlaku dekat Eropah. Kalau anda lihat Poland, ketegangan Poland dan Belarus, sekutu Rusia dah semakin hangat. Alright, sekarang ni pula US katakan dia nak letak senjata yang boleh tembak jauh sampai 2000 km dekat sana. Dan benda ini dah melanggar red flag Benda ni dah langgar cross line. Dia dah cross line dekat Rusia. Sebab yelah, Rusia, kenapa Rusia lawan dengan Ukraine? Sebab yelah, musuh-musuh Rusia dekat sangat. Alright, dekat sangat. Sebab tu dia tak nak Ukraine masuk EU lah. Right, dan sekarang ni US pula dia nak letak so dia dah semakin hangat. Dan sekarang ni kehangatan sekarang ini sampaikan tahap mereka tengah mengadakan banyak meeting sekarang. UN tengah bersidang sekarang dekat New York. EU pun turut bersidang. Jadi isu ni adalah isu besar. Dan kalau anda lihat balik sejarah Perang Dunia Kedua, punca Perang Dunia Kedua berlaku adalah disebabkan ekonomi. Dan sekarang ini pun bibit-bibit ke arah peperangan ekonomi dah semakin hampir. Bila dan bagaimana benda ini akan tercetus? Apa implikasi terhadap emas yang sekarang ini semakin naik dan semakin naik disebabkan ketegangan geopolitik ni, sebabkan perang nak hampir ni. Alright, dan bila benda ni akan kurang, akan reda, dan bila pula aset-aset lain akan turut recover balik. So benda ini cikgu akan dedahkan dalam webinar pada hari Jumaat ini yang akan mula reda lah. Alright, Perang Dunia Ketiga dia bukannya terus berlaku. Dia akan ada naik turun. Dan bila turunnya itu akan stable sementara. Alright, akan stable sementara. Dan benda itu kita akan kupas dan apa peluang yang kita boleh ambil. So korang boleh join lah webinar pada Jumaat ni. Alright, korang boleh klik link kat bio. Kat situ ada link untuk daftar. Dan aset digital tak akan naik bila emas naik. Emas naik sebabkan masalah geopolitik ni semakin ketegangan, perang nak berlaku. Tapi bila perang ni boleh dihindarkan, maka perang akan turun dan aset kripto pula akan naik. Bila benda dia akan berlaku, jumpa anda dalam webinar Jumaat ini. Cikgu akan kupas bila estimation date kita. Right, jumpa anda. Bye.